menyampaikan pengumuman keputusan SPM 2025. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dengar. Jumlah calon macam tuan daerah yang juga kan. Jumlah calon untuk tahun SPM 2025 seramai 174. Saya buat sedikit perbandingan dengan tahun SPM 2024. 2025 kita ada 174 calon, 2024 kita ada 197 calon. Okey. GP mantap. GP maka untuk tahun SPM 2024 capaian lebih kurang 1.60 itu tahun 2024. Untuk SPM 2025 tiba-tiba siaran terganggu. Tak tahu dah semua kan? Untuk SPM 2025 berlaku penurunan sebanyak 1.60 GP menjadi 2.20 GPM. Okey, berlaku penurunan tuan-tuan ya. Untuk subjek saya bacakan Bahasa Melayu SPM 2024 0.700, SPM 2025 0.98 pun berlaku penurunan. Bahasa Inggeris SPM 2024 0.650, SPM 2025 1.18. Pendidikan Islam SPM 2024 0.340, SPM 2025 0.52 juga berlaku penurunan. Pendidikan moral tahun lepas kita tak ada calon. Sejarah SPM 2024 0.890, SPM 2025 1.52 juga berlaku penurunan. Matematik SPM 2024 0.380, SPM 2025 0.60 juga berlaku penurunan. Matematik tambahan SPM 2024 3.260, SPM 2025 4.51. Prinsip perakaunan SPM 2024 0.380, SPM 2025 0.76. Fizik SPM 2024 2.540, SPM 2025 3.33 juga berlaku penurunan. Kimia 2.920, SPM 2025 4.28. Biologi 2.950, SPM 2024 itu SPM 2025 3.27. Dalam kata lain, majoriti semua subjek berlaku penurunan. Itu daripada 1.60 kepada 2.20. Bagi pencapaian 14 tahun SPM Malaysia Bali, jika dibuat perbandingan secara purata, best eminent daripada 14 kali SPM, best ini pada ranking yang keempat. Daripada 14 ranking yang keempat. Saya ada contohnya dan best preview ya, bukan best IGCSE. Dan kalau dibandingkan dengan best kita ada 3 tahun preview sebelum jadi IGCSE, 4 tahun masuk tahun ni 4 tahun, best ini tunggu 2 daripada 4. Okay, maksudnya sebab itu berjalan alhamdulillah. Daripada subjek-subjek tadi berlaku penurunan, 4 subjek mengekalkan pencapaian bawah 1.00, iaitu Bahasa Melayu, Matematik, Pendidikan Islam dan Prinsip Perakaunan.
Rezeki pencapaian bilangan A untuk 9A plus. 9A plus tahun 2024 kita ada 2 orang calon. Untuk 2025 kita ada 2 orang calon juga. Siapakah dia? Boleh SMS-kan. 9A 2024 44 orang pelajar. 2025 9A 30 orang pelajar. 8A pada tahun 2024 23 orang pelajar. 8A 2025 kita ada 12 orang pelajar. 7A 2024 kita ada 18 orang pelajar. 7A 2025 kita ada 16 orang pelajar. 0A 2024 tak ada, 2025 pun tak ada. Maksudnya anak sekolah ini sendiri. Dan pada 0A 1A tahun ini tak ada seorang pun dapat 1A. Maksudnya apa pun kan? 0A tak ada, 1A tak ada. Yang A yang paling sedikit atau paling rendah 2A itu saja. Maksudnya kita dah mencapai dari 2A sampai 9A, 0A tak ada, 1A pun tak ada. Jadi alhamdulillah dan tahniah. Jadi tuan-tuan dan puan, setakat itu saja yang saya nak umumkan. Dan selepas ni kita akan umumkan untuk calon-calon yang mendapat 7A dan ke atas. Dan dan saya akan serahkan kepada Cikgu Edi. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Baca dan Bapa atas pencapaian tadi. Dan insyaAllah jangan putus asa, semua lagi mereka aktiviti, saya akan percaya mereka akan hasil dari insyaAllah. Sekian, salam.